Yang ada cerita dah satu anak dara orang asli yang baru masuk Islam, berjalan 2 jam nak pergi belajar agama. Jalan kaki 2 jam daripada rumah dia ke tempat belajar dalam hutan. Dia baru masuk Islam kan. Kampung dia tu memang tak boleh nak akses dengan kereta lah. Mana kampung kereta kalau nak pergi kampung dia lalu jauh kan. So kita kena memang off-road, totally off-road lah. Kalau dengan 4x4 tu boleh lah, tapi 4x4 pun kira memang pergi balik demam lah. Cerita jalan teruk sangat. Jadi specialnya dia kalau ada apa-apa kes, heli kena pergi tempat dia, pergi dengan helikopter. Dan dia pasal dia di atas bukit gitu kan, jadi kereta dia baru masuk Islam, umur dalam 18 begitu lah, mungkin lah ni dah 19 lah kan. Kampung dia duduk ni tak banyak rumah, dan Islam pun baru seorang dua je, perempuan. Dia jalan kaki lebih kurang lepas asar pukul 4 macam tu, pukul 5 tak boleh lewat dalam hutan kan, pukul 6 dah gelap. Pukul 4 sampai di rumah makcik dia, kat situ ada surau, belajar situ pasal ustaz pergi situ tiap-tiap minggu. Pahang ni ataupun Kuala Lipis lah, Pahang tak pasti sangat, tapi kalau Kuala Lipis yang Anas selalu, bukan selalu jugalah, kira rajin jugalah ada pergi. Di Kuala Lipis ni dia ada satu badan dia panggil Da'i Belantara. Setiap minggu ustaz-ustaz muda ni yang kuat sikit ni, yang sihat ni, dia akan masuk ke kampung orang asli setiap minggu. Dia adalah jadual dia, ustaz-ustaz ni pergi mengajar fardu ain, asar-asar, basic, ambil wuduk, Fatihah, solat kan, aurat apa semua. Setiap minggu ustaz-ustaz ni akan masuk. Dengan motor je ustaz-ustaz ni masuk dengan motor lah. Dan bila tanya salah seorang kan, nama dia Ustaz Helmi, kata Ustaz masuk dengan motor kan? Kalau hujan macam mana Ustaz? Maksud kita hujan tu jalan lecah, jalan tanah merah, licin lah. Dia jawab senang, hujan basah Ustaz. Tahulah hujan basah. Maksudnya hujan ni chances jatuh tu tinggi. Tapi tidaklah jatuh gaung kan, tapi iyalah terbabas begitu. Kan. Jadi budak ni belajar, habis belajar dia tak boleh balik lah, dah malam. Dia tidur rumah makcik dia. Besok baru balik. Setiap minggu. Masya Allah. Kita ni Allah bagi kereta, surau ekon, jalan cantik, azan dengar. Dia mana dengar azan dalam hutan? Betul? Tak tahu bila masuk waktu. Baru nak jumpa, baru nak cari agama. Kita ni agama panggil setiap hari. Hayalah solah, hayalah solah. Betul tak betul? Esok macam mana nak jawab dengan Allah? Kan? Allahu akbar walillahil hamd. Baik.